Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Adam Mubashir bin Yahya. Pada hari ini, saya akan memperkenalkan tentang sebuah buku yang bertajuk Jangan Selewengkan Sejarah Melayu, karya Helmi Effendi. Buku ini mengandungi 217 muka surat. Buku ini membincangkan bagaimana sejarah Melayu pada masa kini sering diserang dan diputarbalikkan oleh pelbagai pihak, mahu di peringkat sosial, politik maupun intelektual. Penulis buku ini juga menegaskan bahawa terdapat musuh-musuh nyata dalam masyarakat Melayu yang cuba menyerang dan memutarbalikkan aspek-aspek penting dalam sejarah Melayu, termasuklah agama, budaya dan institusi kesultanan. Buku ini juga menegaskan bahawa Helmi Effendi ingin menjawab segala tomahan dan tuduhan yang dilemparkan terhadap sejarah Melayu, serta menangkis segala penyerangan fakta yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak dianggap berguna ini. Buku ini juga menegaskan bahawa dengan pemahaman sejarah yang betul, bebas dari propaganda dan penyelewengan, generasi bangsa Melayu dapat membina jati diri, keyakinan dan kebanggaan kepada sejarah mereka sendiri. Pendek kata, buku ini menjadi satu peranan untuk mempertahankan fakta sejarah Melayu daripada disalah tafsir dan memastikan fakta sejarah Melayu dikembalikan kepada tempatnya yang sebenar. Kekuatan buku ini pula ialah kebenaran sejarah, khususnya apabila berdepan dengan naratif yang memesongkan fakta tentang sejarah Melayu. Buku ini juga dapat menyemai rasa kesedaran identiti Melayu dalam kalangan generasi muda yang semakin jauh daripada sejarah bangsa mereka sendiri. Kelemahan buku ini pula ialah gaya penulisannya yang agak membosankan dan susah untuk difahami. Namun begitu, banyak pengajaran yang boleh diambil daripada buku ini. Contohnya, mengajar kita bangga, sayang dan untuk memastikan kita faham tentang sejarah yang benar. Kesimpulannya, generasi bangsa Melayu perlu membaca buku ini untuk memahami sejarah yang benar, bebas dari propaganda dan penyelewengan, supaya kita dapat membina jati diri dan keyakinan jati diri Melayu. Sekian, terima kasih.